ia sebenarnya bukanlah satu dasar baru, bukan peraturan baru dan tidak sesekali subsidikan. Tidak ada pemansuhan subsidi pun sebenarnya dilakukan. Notis yang dikeluarkan oleh penguatkuasa KPDN tersebut bukanlah notis compound. Tidak ada compound diberikan. There is no compound issued untuk premis-premis perniagaan. Apa yang diserahkan tersebut sebenarnya adalah dokumen kenyataan pemeriksaan premis, iaitu dokumen standard bagi pemeriksaan rutin yang dilakukan oleh pegawai-pegawai penguatkuasa kita. Pemeriksaan untuk melihat pematuhan kepada perundangan di bawah bidang kuasa KPDN. Tengok pada harga, tengok kepada alat timbang sukat dan tengok juga kepada permit barang kawalan. Dan peraturan ini bukanlah peraturan baru. Di bawah Kerajaan Madani, mana-mana pihak yang menyimpan atau menggunakan barang-barang kawalan melebihi kadar tertentu perlu untuk memohon permit barang kawalan. Jadi untuk LPG apa dia? Yang dinyatakan di situ, mana-mana pihak yang menyimpan atau menggunakan tong LPG pada satu-satu masa melebihi daripada 42 kilogram, maka mereka perlu untuk memohon permit barang kawalan. Itu yang dinyatakan di dalam perintah tersebut. Maksudnya, pada masa kini, kalau you gerai burger, kedai makan, kurang penyimpanan dan penggunaan daripada 3 tong ke bawah, you are not subject to permit barang kawalan. You boleh guna. That's the current punya dasar dan policy.